Baik, yang pertama ni zaman kenabian, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis yang pertama, zaman kebaikan. Bukan itu saja, bahkan zaman selepas itu pun adalah zaman kebaikan. Apa dia? Iaitu kemudian akan ada khilafah di atas minhaj Nabi. Siapakah yang dimasukkan di sini? Khilafah atas minhaj Nabi itu adalah Abu Bakar, khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ni mereka keempat-empat orang ni mengikut minhaj Nabi. Secara ghalibnya empat-empat ni adalah minhaj, dia adalah khalifah yang mengikut minhaj Nabi. So, apa maksud di sini? Zaman kenabian. Yang kedua, zaman khulafa ala minhaj nubuwah. Khulafa yang mengikut minhaj Nabi. So, dua zaman ni adalah zaman kebaikan yang disebut dalam hadis yang pertama. Maka ia akan berlaku selama yang Allah menghendaki. Pada zaman khilafah tu akan berlakulah sehingga mana yang Allah Ta'ala kehendaki. Dengan berakhirnya zaman Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengangkatnya. Mana Allah mengangkat zaman tu apabila dia menghendaki. Kemudian akan ada kerajaan yang mengunyah mulkan 'adhan. Kalau Arab dia kata apa? Mulkan 'adhan. Summa takunu mulkan 'adhan. Akan ada khilafah dan akan ada kerajaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kat sini kerajaan yang mengunyah. Berarti apa? Zalim. Ulama tafsirkan ini sebagai zalim. Ini bermula dengan zaman Bani Umayyah. Pemerintahan yang mula-mula yang dimasukkan di sini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Sayyidina Hasan buat perdamaian dengan Muawiyah, maka bermulalah Muawiyah jadi khalifah. Dan itulah yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kerajaan. Walaupun kita orang Islam kebanyakannya sebut khalifah dan khilafah Bani Umayyah, sebenarnya dia bukan khilafah. Dari segi agama, hakikatnya dia bukan khilafah, dia adalah kerajaan. Sebab Nabi beritahu kerajaan. Kemudian akan ada kerajaan yang mengunyah. Mulkan. Mulkan tu jamak kepada malik. Malik, raja. Jamak dia, plural dia mulkan. Maka ia akan berlaku selama yang Allah kehendaki. Kemudian Allah akan mengangkatnya apabila dia kehendaki untuk mengangkatnya.